Jangan kaget, Malaysia dinilai menjadi negara yang aneh dalam hal penggunaan bahasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang doktor bahasa di Malaysia. Meskipun memiliki bahasa sendiri, banyak rakyatnya merasa minder dan enggan menggunakan bahasa Melayu. Sebaliknya, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris karena dianggap lebih bergengsi dan bermartabat, padahal itu adalah bahasa penjajah mereka dahulu. Persoalan ini bahkan menjadi topik panas di Parlemen Malaysia, di mana para wakil rakyat membahas menurunnya minat terhadap bahasa Melayu. Akibatnya, bahasa asing mulai mendominasi ruang publik dan komunikasi resmi di negara tersebut. Para Buntang berpendapat antara punca gagal menguasai bahasa kebangsaan berbunca dari beberapa faktor, antaranya rakyat Malaysia sendiri yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pertuturan harian serta merakan, tidak menggunakan bahasa Melayu dalam program-program resmi dan formal. Saya amat terasa sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara, perkara 152 yang peruntukan bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu, namun masih ada mana-mana pihak tidak menghormati bahasa Melayu. Contohnya, program-program yang sering kadang-kadang diadakan di Parlimen sendiri oleh beberapa pihak, kertas-kertas yang dimentang tidak disediakan dalam bahasa Melayu. Malahan, saya tak benar. Malahan, membentang yang membentangkan paper berucap sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, sedangkan mereka rakyat Malaysia amat malang sebagai rakyat Malaysia yang mendukung tinggi perlembagaan negara tetapi tidak mampu membentangkan dalam bahasa Melayu. Justru dalam apa sahaja program yang resmi atau formal, wajibkan menggunakan bahasa Melayu dalam semua sesi majlis, mesyuarat di peringkat Jabatan Kerajaan maupun GLC ataupun syarikat-syarikat swasta juga diwajibkan sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu, termasuk semua dokumen-dokumen mesyuarat disediakan dalam bahasa Melayu. Sama juga urusan-urusan di mana-mana bank, bahasa Inggeris lebih diutamakan. Perjanjian antara pelanggan dengan pihak bank masih lagi dalam bahasa Inggeris. Surat-surat peringatan kepada peminjam bank masih ada yang menggunakan bahasa Inggeris. Ini seolah-olah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dihormati oleh institusi kewangan dan lain-lain. Sebagai ramai yang membutuhkan dan cenderung untuk bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah berbanding bahasa Inggeris dan yang dilahkan seorang warga Jerman, Michael Luke, yang usah dengan segelintir masyarakat Malaysia yang dilihat kurang menjunjung budaya dan identiti mereka. Menurut beliau, selain bahasa merupakan wadah penting untuk komunikasi, ia menggambarkan keagungan dan keluhuran sesebuah tamadun. Katanya lagi, bahasa juga mempamerkan keunikan budaya sesebuah bangsa dan cara masyarakat berfikir. Dan saya memang risaulah pasal saya banyak tengok orang dah lupa bab budaya dan agama dekat Malaysia. So macam kadang-kadang tengok orang pun dah cakap Melayu kat rumah, cakap English banyak. Padahal itu kan benda yang penting kan. Itu kan sejarah kita, sejarah Malaysia. Macam-macam orang dulu dia lawan kan untuk tahankan budaya dengan bahasa itu. Sekarang semua orang macam tak buat lupa. Pasal orang ketengok pasal kerja kena cakap English. So pentingkan English ataupun bahasa lain kan. Lama-lama akan pupus. So lama-lama pupus. So macam risau tengok. Sebab itulah kita orang memang pentingkan cakap bahasa ibundanya supaya berdaya supaya memang lupa. Memang kita orang ajar anak-anak kita apa adat-adat Malaysia, macam mana pasal hormat semua, pasal cakap bahasa, pasal kongsi Malaysia sebagai negara yang berharmoni, yang unik. Memang diorang bersama macam tu, tapi saya memang betul-betul risau tengoknya. Beliau juga turut berkongsi pengalaman peribadinya mempelajari bahasa Melayu yang sifatnya mudah dipelajari dan sangat menarik. Pasal memang ada tersangkut kan, memang kita orang memang daripada dulu cakap bahasa Melayu. Macam dah biasa cakap bahasa Melayu, tapi pun macam menarik kan.
bangga saya orang Melayu tau. Mungkin apa yang kebiasaan people always talk about anak-anak muda sekarang nak jauhkan diri dari Melayu tu, atau diorang tak tahu berbual bahasa Melayu. I think diorang kurang fasih berbual baku, bukan berbual bahasa Melayu, which I think tak perlu lah kan, like tengok konteks dengan setting lah kan. So kalau nak cakap anak-anak muda ni tengah avoid, I'm viewing it on my level lah. Alhamdulillah lah, semua masih okay, masih berbual dalam bahasa Melayu. Okay, untuk Putri pula, I don't think kids nowadays want to get away from the Malay culture side. Untuk Putri, kawan-kawan Putri juga suka mix around juga. So it's not that we avoiding, we're still learning, you know? There's a long way of learning about the bahasa Melayu, bahasa tarian, basically our culture lah. Okay, jadi sebagai anak muda masih sedang pelajari tentang budaya dan juga bahasa kita. Jadi doktor, apa yang menyebabkan doktor berkata demikian? Memang ramai yang malu ke doktor? Dari pemantauan mungkin? Baik, saya 2-3 hari ini saya telah tular di media tentang kenyataan saya bahawa mengatakan Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik, tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Punya tu. Okey. Yang ketiga, kita tak percaya barang kita lebih baik, padahal orang lain percaya barang kita lebih baik. Betul. Kita lagi contoh di negara China, tahun 60-an dah ada pengajian Melayu. Mereka nak belajar bahasa kita. Betul. Begitu juga di Jepun. Di Jepun, di Perancis, di negara Jerman sudah ada pengajian Melayu ni. Tapi saya nak katakan juga di negara China, bukan antara lagi, sudah terbukti sebagai kuasa besar dalam ekonomi dan pertahanan dunia. Telah ada 16 universiti yang ada pengajian bahasa Melayu. Jadi itu yang pelik tentang negara kita, tentang berkaitan bahasa ni Pak Nel dan kawan-kawan. Kita kena kembali kepada satu pendekatan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita telah merdeka 67 tahun Pak Nel kawan-kawan. Tapi kenapa ada soal tidak boleh mengujarkan, bertutur dengan baik dalam bahasa kebangsaan kita sendiri? Betul. Itu satu persoalan. Tunggang terbalik. Ya, soalnya ialah soal rasa cinta dan tanggungjawab kita kepada negara kita. Itulah tantangan utama dalam penggunaan bahasa di Malaysia yang masih menjadi persoalan hingga kini. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, di mana bahasa Indonesia sangat dominan dan diterima luas oleh masyarakat.